Part 2, Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun sampai. Bila Ratu Balqis sampai saja, biasalah, raja sambut raja. Nabi Sulaiman pun pergi dah dekat Ratu Balqis. Bawa lah Ratu Balqis masuk ke istana Nabi Sulaiman. Tahu tak apa jadi dekat Ratu Balqis bila tengok istana Nabi Sulaiman? Sebenarnya, dia ingat istana dia dah besar dah. Dia tengok istana Nabi Sulaiman, wush, lagi besar daripada istana dia. Terkejut Ratu Balqis tu. Dia pun jalan. Kaki dia pijak saja lantai Nabi Sulaiman. Terus dia angkat kain dia. Sebab dia ingat lantai tu ayak. Padahal bukan ayak. Lantai tu daripada cermin, bawah tu nampak ayak mengalir. Ratu Balqis ingat tu ayak tu yang dia angkat kain dia tu. Nabi Sulaiman pun kata, sudahlah buat turunlah kain kamu tu. Ini bukan ayak, yang ni kaca. Teruskan perjalanan lagi, tengok cantiknya istana Nabi Sulaiman, jalan. Nabi Sulaiman tanya, nampak tak tu istana siapa tu kat situ? Ratu Balqis kata, macam istana saya tu. Memanglah kamu punya. Terkejut Ratu Balqis pun, istana ada sebelah istana Nabi Sulaiman. Wih, dahsyat kan cerita ni kan? Nak bagi hantaran tak payah bagi duit banyak, bagi istana aja sebelah. Wih, syok kan cerita ni kan? Ini adalah salah satu kisah yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Sulaiman. Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tuan-tuan, episod yang akan datang adalah episod Nabi Ilyas pula. Bukan tuan-tuan yang lupa, saya yang lupa sebenarnya. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.